saya nak unboxing barang kereta. So, sakit Allah. Ya. Lagi. Hai guys, pada here Pikir Malaysia kedai saya Farida. So korang, hari ni konten apa? Minta maaf lah saya pakai sesimpel-simpel alam sebab saya exercise sikit. So habis je selesai ni saya baru teringat saya ni ada satu konten yang saya tak settle lagi. Sepatutnya konten ni saya kena buat lepas pada saya beli kereta hari tu. Memandangkan saya tak sempat. So konten hari ni saya nak unboxing barang kereta. So korang kena teman saya unboxing dan kita nak tengoklah apa yang Farida beli barang untuk perhiasan kereta saya. Dan juga teman kita susul-susul lah sebab saya pun tak pandai sangat babak kereta ni. Tapi lagi saya akan call member saya. Dia akan datang, dia akan tengok lah. Dia tak akan masuk konten. Dia akan tengok lah betul kotak saya pasang apa semua tu lah. Okay, so korang jom teman saya unboxing. Let's go. Korang agak-agakan barang apa yang Farida beli untuk nak unboxing ni kan. Jom kita tengok. Ya. Kita unboxing. Ni dah jatuh dah barang tu. Padahal barang tak banyak pun. Saja over je. Jadi kita tengok apa barang yang saya beli kan. Let's go. Aduh, sakit Allah. Hampa rasa barang apa yang besar sangat dalam kotak ni kan. So rasa nak unboxing barang dalam kotak dulu ke barang yang dalam parcel dulu? Saya rasa mesti dalam barang dalam kotak dulu kan. Jom. Tapi korang, sebelum saya nak packing baru ingat jual tambah ke apa? Sebelum saya nak unboxing dan bukan unboxing, sebelum saya nak pasang lepas kita unboxing, saya nak kena vacuum dulu sebab kereta dah lama. Tapi saya dah ada vacuum untuk kereta. Wow. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah. So, saya ada membeli. Korang mesti dah tahunya apa. Korang tengok kotak pun korang dah tahu kan. Saya jangan tengok kita. Timpa kaki aku. So for the first kita ada kapet. Tapi saya dah jatuhkan dia sudah. Ya. So sebab kapet ni kapet biasalah. Kalau korang buka TikTok so korang akan tahu punya kapet ni jenis apa kan. Sebab ni pun korang beli kat TikTok. Memang sangat-sangat Farida rasa sesuai lah. Sebab Farida kenapa perempuan kan jenis naik kereta kan ada sampul-sampul macam batu-batu. So sesuai lah. So kita nak tamu pasang lagi sebab kita nak unboxing lagi. Let's go. Baru unboxing kapet penat dah. Tu mana member aku tak memang kata nak tengok aku pasang. So korang, next kita ada item apa saya tak tahu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Apa ni? Aku beli apa ni? Kita ada wire apa ni orang panggil kalau orang lelaki tahu kan. Kita ada dapat ni tempat pelekat yang untuk button start kan. Wah, dapat lagi. Oh, ni untuk bucu-bucu pintu. Wah, si ada yang Toyota punya. Korang nampak tak? Nampak tak? Si ada yang Toyota tu. Tak ada ni. Yang ni untuk kita letak dekat pintu-pintu kot. Macam tak orang bagi angin masuk kan. Sebab Farida dah baca review kan. Orang cakap brand kereta yang Farida ambil ni memang dia akan dengar bunyi angin lah bila kita bawa laju sikit. So ni bukan sebab Farida beli ni bukan sebab untuk dengar bunyi angin, tak mahu dengar bunyi angin. Tapi sebab Farida nak nampak cantik lah. Padahal tak tahu kenapa bapak motor bapak kereta kan. Bapak motor boleh dah tahan sikit. So next. Tak boleh bengong. Next kita ada biasa dengar macam ASMR kan. Tada. Apa ni dapat dengan kotak-kotak ni? Oh, itu kepik korang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini? Tada. Ya, apa tu? Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, astagfirullahaladzim. Farida Bahardin apa yang beli sampai dulu. Apa tengok ni?
Pada pergi beli warna yang sama sampai astagfirullahalazim. Siapa-siapa yang nak boleh PM pada untuk kereta sama-sama macam Farida tapi full black. So nanti apa tengok dulu benda ni benda apa untuk apa claim Wah, kita ada sarung kunci. Comelnya. Nampak tak Farida? Beli macam-macam dah. Ada dekat kantin beli yang dekat kantin. Dan Farida ada juga beli stiker RS. Lagi tak macam ngawuk pakai original kan. Macam bos-bos kita tak apalah dia boleh pakai original. Kita tak ada, kita pakai plakat-plakat sendiri. Jadi dia bagi apa ni yang tip punya. Nak plakat. Boleh kot nanti kita tengok dekat TikTok kan. Tutorial pasang. And kunci kita ada 2. Tapi Farida tak buat turun lah kunci. Farida lagi 1. Farida buat turun 1 je. Tak apa. Oi, memang serabut. And kita ada juga ni. Kita nak letak dekat dashboard sebab dashboard kita kan besar kan. So korang jom teman saya vacuum dulu sebelum saya nak pasang kapet apa semua kan. Let's go. So untuk next kita akan vacuum dulu lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, terkejutnya. Macam ni ke? Ya, kereta baru beli. Tak ada teruk mana pun. Saya terkejut tu sebab ada kasut je. Nampak? Ya Allah, perempuan ada kasut. 1. Saya jadi princess passenger je. 2. Ya Allah, saya tak bawa dulu So kita nak vacuum dulu. Nampak Farida beli vacuum ni, vacuum TikTok juga tak silap Farida. So korang kena beli sama macam saya. Saya ni sejak ada vacuum ni saya memang rajin guna kereta. Tapi bukan saya sepenuhnya lah. Sebab saya pun malas juga biasalah perempuan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay korang, so saya pun dah settle vacuum semua. Satu kereta nampak pintu dah terbuka dah semua. So ini time kita nak pasang kapet semua dulu. Let's go. Letak mic tadi berbulu-bulu. Geli. So sekarang kita nak pasang kapet dulu. So tak pastilah kapet ni kita nak kapet yang ori tu kan, kita nak tindan atas dia ataupun kita nak pasang kapet yang kapet mata tu atas sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay korang, so saya dah stres sangat pasang kapet tu. Saya tak tahu lah saya beli memang betul dah. Bios lah apa lah tapi salah juga. So sekarang saya dah betul-betul stres. Hari pun dah betul-betul nak maghrib dah sekarang. Pukul 7 dah. So nampak lang, hari pun nak kelam. Jom teman saya pasang apa lagi yang patut. Let's go. Kunci ni macam dulu. Oh, penutup dia. Wow, sangat-sangat cantik ya. Tada. Awak tengok, salah beli. Saya beli 2. Design yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tu. Wow, macam tu. Setelah 4 jam baru settle buat pasal kunci. Sudah settle. Tada. Kita tutup pintu. Bismillah. Aduh. Kita nak pasang yang button start ni. Let's go. Wow. Jadi kereta perempuan. Sekarang pada pun dah settle dah sampai lewat malam dah. Tak ada lewat malam pun, malam dah. So dah settle semua. Kereta pun bau. Aduh, biasalah korang. Sepatutnya buat benda-benda macam ni tak perlu buat konten pun. Sebab kereta kita bukan kereta konti, kereta mahal pun. Kereta biasa-biasa je. Lepas tu kita pun beli benda-benda biasa je. Nampak? Yang tepi ni yang tak mau bagi angin keluar tu, yang tu pun tak pasang lagi. So korang enjoy je ada konten sebab saya tak ada konten. So daripada aku tak post konten, better saya buat je konten apa yang ada kan. Macam kata-kata mak saya. Mak saya kata buat je. Kakak saya berkata buat je apa-apa pun janji ada kontennya. So
sekarang saya pun dah settle dah. Nanti saya tunjuk close up. Nanti saya tunjuk footage kereta saya dekat korang. Okay? Let's go. Okay, korang sekarang pada pun dah settle dah pasal kereta, tapi malangnya hujan. Macam tu je lah. So korang, itulah konten kita pada kali ni. Saya minta maaf kalau ada tersinggung perasaan mana-mana pihak, sebab konten kali ni memang konten yang paling simple dengan unboxing barang kereta je. Sepatutnya tak payah buat pun tak apa kan, tapi saya nak buat juga asalkan saya ada konten. So harap korang enjoy je lah dengan konten yang tak seberapa ni, yang mana yang naik sama macam saya juga. Harap korang pun komen lah apa yang korang buat apa semua kan. Mana tahu benda-benda tu korang boleh orang kata apa, modify kereta ke. So itu je lah konten kita pada kali ni. Kita jumpa pada next konten guys. Bye bye. Assalamualaikum.